Test 1 2 3 1 2 3. Test 1 2 3 1 2 3. Okay guys, so kita on the way balik ke Melaka sekarang ni dalam perjalanan menghadap ke arah laluan Segamat, kemudian Gemerih dan juga Jementah. So hari ni special sikit, dalam 3-4 tahun lepas kita pernah lalu jalan ni. Hari ni kita nak lalu juga jalan ni sekali lagi, iaitu jalan Jementah potong ke Asahan. So laluan ni agak orang kata berbahaya sedikit sebab laluan dia ni jaluan yang ada sedikit laluan hutan. So kita ada pengalaman lalu sini yang sukar untuk kita nak ceritakan, tapi tak apalah. Demi untuk konten kita pada kali ini, kita akan lalu lagi sekali laluan ini. Mudah-mudahan perjalanan kami selamat semuanya dan dimudahkan segala urusan. Okey. Sekarang pukul 4.52 minit pagi ya. Lagi 10 minit, 8 minit macam tu lah untuk masuk ke 5 pagi. Subuh akan masuk pada jam 6.12 6.13 macam tu lah minit pagi. Alright, kita sambung perjalanan kita. Lebih kurang lagi dalam sejam lebih lagi untuk sampai ke sempadan Melaka. Alright. Okey, alhamdulillah sampai di Jementah. Persimpangan yang membawa kita Jementah ke Asahan ini perjalanan malam ini kita terkejut sikit sebab tiba-tiba Afuk dia bersetuju untuk melalui laluan ini. Okey, yang ni dia tak nak ikut. Dia nak terus je TL 500. Yes, TL 500 terus sahaja. Dia tak nak join. Yes. Dia sorang sebab dia kata dia nak kata terus balik ke Batu Pahat. Okay, so kita teruskan perjalanan kita. Laluan ini yang menjadi laluan kenangan. Kita pernah lalu sini pada waktu dini hari juga, waktu awal subuh bersama dengan geng-geng NMAX yang mana berlaku pada 4 tahun yang lepas mungkin. Aku pun ingat lupa. Oh, jangan sangat. Slow sikit. Ada orang tengah high beam di belakang. Oh, tu dia Syah rupanya. Syah Dominar. Ya, di belakang. Okay guys, so kita layan laluan ini. Perjalanan lebih kurang berapa jam? Setengah jam jalan ni. Setengah jam 40 minit dah lebih kurang So bismillah, tawakkaltu ala Allah. Memudahkan segala urusan. Yes. Oh yeah, dah sambut masuk ke Tangkak sekarang ni. Okey, dia dah melalui laluan yang gelap. Oh, makin lama makin laju dia dah fun sekali. 75 dalam laluan sebegini memang agak laju lah. Kesian yang belakang tu. Siapa tu? Kucai Belana. Udin memang terbaik lah belakang sekali sebagai sweeper. Sepatutnya Bob the Builder sweeper kita, tapi kenapa dia turun pangkat naik ke atas? Patutnya kenal lah kenapa ni? Kata sweeper duduk belakang Tapi tak apalah, sebagai oleh penangan ayam goreng Abang Gigi. Dia semangat tapi sebenarnya tak cukup sebenarnya tu. Silap nanti dia makan lagi ayam yang ada dekat rumah. Okey, sekarang pukul 5.12 minit pagi kita melalui laluan Jementah ke Asahan. Laluan yang amat berliku-liku. Laluan ni penuh misteri. Tapi kita berlapan sekarang kerana seorang lagi tidak berani untuk lalu di sini. Dan kita lah berlapan. Ini semua adalah hasil idea Afuk Bidai yang tiba-tiba nak lalu laluan ni. Tak pelik juga. Tadi kata dia tak nak lalu Gemas. Baik lalu Gemas banyak lampu jalan. Aduh, faham betul lah Afuk ni. Okey, kita teruskan perjalanan kita ke Asahan. Woi, siapa buka lampu tinggi? Allah, Syah rupanya. Alright. Gemer. Okey guys, so kita dah melintasi sempadan Johor Negeri Sembilan betul tak? Johor Negeri Sembilan. Kita ada 3 sempadan negeri yang kita akan rentasi daripada laluan Jementah ini ke Asahan. Ya, Johor Negeri Sembilan, kemudian Negeri Sembilan, Melaka. So 3 sempadan dalam satu laluan. Sangat unik sebenarnya sebab sini lah terletaknya
apa kita panggil, laman 3 budaya. Dulu pernah pernah datang sini. Bukan latihan ride sebenarnya. Ride pertama kali dengan Poknik. Kita ride ke keluar air keruh, masuk tangkak, dan makan di kedai Pak Abu. Lepas tu kita cari laman 3 budaya. Aku ingat laman 3 buaya. Kenapa cari buaya? Rupanya laman 3 budaya. Ya, ini dia laluan dia. Ya, batu yang sangat besar. Oh ya, kat sini lah. Okey, alhamdulillah dah sampai ke laman 3 budaya Asahan. Alhamdulillah dah sampai. Inilah dia tempat orang kata wisata untuk rakyat untuk wisata untuk apa ni, rakyat-rakyat. Aku pernah masuk dalam ni, main motocross. Dari sini bukan sini kan? Oh, okey. Ingat lupa lah. Okey, alhamdulillah kita dah masuk ke negeri Melaka. Selamat datang ke Saujana Asahan. Oh, kona tajam Oh, berhati-hati. Aku sangat seriau dengan kona tajam. Oh, bismillah. Alright. Okay guys, teruskan perjalanan kita. Dah sampai ke Melaka ni. Dekat saja sebenarnya, laluan daripada Jementah ke Melaka. Jadi dia macam shortcut lah untuk mereka-mereka yang kerja dekat Jementah, yang kerja dekat MBMB, boleh lalu jalan ni lah. Siapa yang duduk Asahan, kerja dekat Majlis Daerah Tangkak, boleh lalu sini. Ya. Korang tajam lagi guys. Oh, kena hati-hati, jangan laju-laju kawan-kawan. Ini memang sangat berbahaya. Ya, kepada perahu-perahu kecil dan perahu-perahu yang botak, sangat bahaya. Alright. Ya, betul. Tapi belum nampak ada berapi lagi. Ya. Kita boleh bersahur di mana-mana je, Fok. Di muka bumi ini, yang rata ini, di mana-mana saja kita boleh bersahur. Okay guys, so kita berhenti sekejap katanya nak membasahkan tekak. Harapnya kita dapat best. Laju dia lalu Bukit Langsat. Okay guys, so kita stop kejap. Alright. Kita akan berpisah sebentar lagi kepada rakan-rakan yang lain yang join kita pada kali ini. Trip ni kali ni dia paling ramai yang pernah kita hadapi. Sahur kat last Sahur last. Ya. Alright. So sekarang dah pukul 5.35. Alright. Nanti kita akan teruskan perjalanan. Kita ke kiri, Afu akan terus straight. Apa pasal? Oh. Tiba-tiba je. Okay. Alright. So rasanya habis setakat ni kot. Nanti kita sambung lagi next video. Alright. Yeah. Akhirnya Hero 13 berjaya kita onkan dia dan dapat capture suara, insyaAllah. Alright. Testing. Okay, alhamdulillah akhirnya sampai di Jasin semula. Ini lokasi di permulaan pergerakan tadi di awal video kita. Mungkin video ni dibuat dua bahagian. Ini adalah permulaan kita bergerak daripada arah Melaka tadi, sebelum kita sampai di lokasi di Jementah dan juga di Segaman. Alhamdulillah akhirnya sampai juga. Okay guys, so aktiviti ini adalah aktiviti tahunan. InsyaAllah kita akan buat lagi untuk tahun hadapan bersama dengan geng-geng mungkin daripada MX Selatan juga. Dan yang paling penting sekali, kita berkenal-kenalan sesama geng-geng ride. Mudah-mudahan bertautlah ikatan ukhuwah. Mereka suka melihat video Poknik kerana
Pony adalah sebahagian daripada geng Animax juga. Dan aku berkenalan dengan sahabat-sahabat daripada Animax juga, daripada Pony dan juga Apo. Jadi tak salah rasanya untuk kita bersama-sama. Alright, walaupun malam tadi dalam kita punya aktiviti makan tadi kan, ada sedikit kecelaruan disebabkan oleh masalah kita punya ni lah, boleh ke ni? Okey, jalan je lah. Disebabkan oleh masalah kekangan waktu. Yalah, biasalah, kedai-kedai yang macam tu memang memerlukan orang kata sedikit struggle lah. Sebab kesian untuk mereka yang datang lambat tapi makanan tak ada. Itulah dia hakikat. Sebab tu kedai ni sangat-sangat rare dan sangat-sangat orang kata limited edition. Okey, jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.